Sekadar buka mulut dia macam mana? Ha. 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 Okey, jangan melampau-lampau dalam sebutan. Kadang-kadang terlebih melampau-lampau macam dia seorang mengaji makhraj huruf kan. Melampau sangat. Okey, jangan melampau. Biasa-biasa cukup, relax cukup. Okey. Ha. Ha. La na. Okey, tadi apa sahabat-sahabat kan? Ha. Dan satu lagi ha pedas. Ha pedas. Jadi ha pedas ni dengan ain tadi ni dia huruf human. Kita akan bincang nanti pada bab kedua, tahap kedua nanti. Okey, ha pedas sahabat-sahabat Quran. Ha pedas jangan kita sebut macam mana? Ha. Jadi video yang viral. Sahabat boleh tengok video saya FYP tu. Sebutan ha. Saya tak malu sahabat-sahabat Quran nak buat makhraj macam ni supaya sahabat Quran nampak macam mana kedudukan ha tu. Ha. Okey, jangan sebut ha. Jangan kita buka ngangam mulut luar-luar. Sebutan ha. Bukan ha. Okey, bukan ha. Dia macam mana sahabat Quran? Wastul halqi. Wastul halqi ni sebutannya macam mana sahabat Quran? Ha. Jelas tak? Okey, apa perbezaan hamzah, ain, apa perbezaan ha dengan ha pedas? Dapat tak sahabat-sahabat Quran? Dapat